Okey guys, selamat kembali di live kita pada malam ini. Abang bermain game apa? Kita bermain Rainbow Gate yang ditunggu oleh si Darwish. Mari kita tengok ada siapa. Ada Alip. Ada I, ada Mayo. Please read before playing. This game contains personal like description of intense violence and gore, as well as gruesome and disturbing imagery. It features jump scares, strong language, and loud sudden noise. Malam ni kita bermain game agak seram guys, agak seram. Yang mana berani tengok, tetap bertahan dan tetap menemani saya pada malam ini. Alright. Hai bang, hai Darwish. Darwish ni game yang awak request. Alright. Sebelum bermula, kita absen dulu. Ada akak tiup tudung. Ada siapa lagi? Ada ada ghost face. Okey, ada 3 mata orang memandang. Nak teruskan ekspedisi kita ke tak hari ni? Tapi game ni lama tak? Remote masa security. Macam tak boleh lihat tu. Isi kentang tu. Bang, kenapa isi kentang? Sebab belum kita beli lagi. Bang, dah habis setting ke Discord? Aduh Darwish, tak sempat buat apa-apa lagi lah Discord. Nanti lah setting. Game seram ni, kata akak tiup tudung. Tak seram mana. Game budak-budak ni, Story mode focus on the story, not game over screen. Enemies will be extra kind to you and trap will trigger more slowly. Normal mode explains the story and horror as they were meant to be. Enemies will not be kind and trap will trigger at their normal speed. The definitive way to earn every achievement. Ini nak ambil story mode ke normal mode Darwish? Darwish, kita nak ambil story mode ke normal mode? Kita nak ambil story mode ke normal mode? Darwish, cepat Darwish. Thank you Kak Kila for the share live. Story mode kata Darwish. Okay, Darwish takut. Nama saya Sarah Johnson dan saya berminat untuk hire awak bekerja sebagai Hello, the police are currently investigating. I feel they may be overtaking some detail. The current information suggests a possible connection to Rainbow Gate Company. Okay, tak apa banyak bacot, jom. Ma, apaan tak datang hari tu? Aduh, gemuk kenapa tak datang gemuk? Sekejap Saya baru first time buka game. Do not into. Kat mana siap? Kita kat mana siap ni? Sekejap. Okay, kita pakai bahasa Melayu. Senang faham. Cik jalan cerita. Ni ke Rainbow Gate? Terlibat lebih buruk daripada di foto. Kamu bisa menyelesaikan pengalaman bermain baik tu, grafik dia okey tu. Walaupun PC saya kentang tapi dia punya grafik cantik tu.
Saya nak pergi makan, kata gemuk. Makan dulu gemuk, makan dulu. Kita nak ke mana siap? Dah baik tu. Kita nak ke mana tu? Ni lebih kurang Five Nights at Freddy Penuh darah tu. Dah tu je ke? Tak boleh masuk pun. Hai kata Bob. Hai Bob. Tak tahulah bang. Game apa pula ni? Kata Zuhairi. Game apa ni? Apaan kata Bob? Kita akan bermain game di Taman Tema. Game ni tak menyeramkan, tapi dia orang kata game bermain Taman Tema. Best. Tak tipu. Betul punya. Nak panjat mana Syak? Saya rasa panjat sini lah. Tu ada jalan sini. Kita nak tengok. Saya ingat kita sebagai Michael lah. Kita jadi Michael lah. Tak ada jalan sini. Taman Tema apa ni? Macam ada bayam. Mana ada reban ayam? Mana ada ayam kat sini, Bob? Nampak ni ada beruang. Taman Tema lah ni. Mana? Ni macam Squid Game, kata Darwish. Kaca mata bulat tu penuh darah dan retakan dan pecah. Masa berdarah tu. This way ah, tu dia bagi tahu arah kat mana. Weh! Apa yang tersembunyi di ujung pelangi? Apa yang sebenarnya terjadi? Pisang. Pisang tu, game macam Poppy Playtime. Kata Zuhairi. Ayamnya dah lari, kata Bob. Ni macam Squid Game. Squid Game ke? Tapi kenapa saya seorang? Dialog AI bang. Tapi Darwish cakap game ni game AI tu. Kita kena tangkap tu. Where am I? Kita kat mana? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa terjadi tu? Kita kat mana? Mr. Rainbow, welcome to Rainbow Saya nak datang ke Gate, Rainbow a Gate. wonderland you will Negeri never ajaib yang forget. tak kau You have lupakan. been chosen to join our little game. The rules are simple. Contohnya sederhana, Just collect kumpulkan all ke-7 7 koin rainbow pelangi, coins, lalu kita and akan then bertemu we'll di meet ujung at the end pelangi. of the rainbow. Good luck. Semoga beruntung. Almost forgot AI something. bro, kata We've piano. installed a special Game key device bang. on your head. It will Adanya record akan your merakam wonderful petualangan adventures, hebatmu, and bahkan it'll even membuatmu help melihat with your lebih jelas vision, biar you kamu know? tahu Pretty sahaja. neat. And Keren just a kan? Dan little sekadar heads peringatan, up, jangan you pernah mencoba really shouldn't try to mencopotnya take it off, kerana kalau kamu because if you nekat, do, a special mechanism will Sistem kick akan in and your head will end kepala up like a akan hancur jadi smoothie. bumbu dadah. Bye. 1150. Kita tak boleh ni tu. Kita tu cek kamera tu. 1150.
tak boleh keluar pun. Naik tangga, naik tangga. Ai, tak boleh keluar pun. Kita parkour. Kita kena parkour kan. Tak boleh naik pun. Ini kita nak buat apa siap? Kan macam Poppy Playtime. Pak nanti saya masuk balik sebab nak main game. Kata Cool Kid, boleh Cool Kid. Dia suruh cari coin ni. Cari coin ni. Sini ada coin ni. Asal tak boleh ni? Asal tak boleh keluar? Kita nak kena buat apa? Kita nak kena buat apa siap? Oh, ada jalan ke sana. Oh, ni boleh buka, ni boleh buka. Macam mana rupa coin tu tu? Macam mana nak tahu? Sekejap. Saya explore dulu. Ni apa ni? Mana satu lampu pula? Ni? Dia banyak puzzle lah. Macam puzzle lah. Sekejap. Saya rendahkan sikit. Okey. Bang, sambil guy lah kata Iman. Sekejap lah, saya nak bermain game ni dulu guys. Oh, itu kunci tu. Kita keluar sini dulu. Macam mana nak tahu coin tu? Tekan tombol tengah untuk zoom. Macam mana nak tahu ada coin ke tak ada coin? Benda. Pintu merah tidak memiliki mekanisme yang rumit, tapi telah dirancang agar mudah digunakan, sangat efisien. Cukup dengan menekan tombol merah terpasang pada pintu darurat akan segera tertutup untuk mencegah pemain atau orang yang tidak berizin masuk arena berbahaya. Pintu juga dapat diatur untuk terbuka kembali setelah waktu yang ditentukan. Hah? Yo, Ratu Saimi, yo! Selamat datang ke Rainbow Gate, dunia penuh keajaiban yang takkan anda lupakan. The hell is this? What the hell is this? Saya solat dulu bang. Boleh Darwish. Damn it! Apa ni, kita kena tanda siap. Keluar cermin. Bilik SG. Nanti kita SG. Oh, you're late. The party ended a long time ago. So kita nak ke mana tu? Ada berapa pintu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Mula dari kanan lah. Saya ingat mula dari kanan tak? Hah? Salah?
Tak boleh. Itu kunci pula. Chasing after colors where the painted river flows. But they're crossing. They follow the scarlet, the amber and the blue. Ada benda lain ke boleh ambil? Oh, ni. Where the magic all came true. They held their breath and whispered, what's at the end of the rainbow, friend? A journey to the end. Boleh ambil siap. With a twinkle and a twinkle. Ha, tak boleh ambil barang-barang ni. Bright gates of rainbow gate of perfect. Ada motherboard. Alamak, bawah sangat lah pula. The little star cup pointed a cotton candy cloud. Asal tak boleh tak boleh ambil? Asal tak boleh ambil? Songs out loud, they skip past the clover and the bubbling lemonade to the place where all the promises of fun are always made. Ni kita nak ke mana? Jadi kita angkat satu dulu lah eh. Siapa pernah main game ni? Siapa pernah main game ni? Smart on CCTV? Ada CCTV ke? Ada Ruby dengan Roger tu guys ni. Tak boleh naik lah pula. Sebuah kotak kemasan warna cerah dan meskop cili lucu tampak cocok produk kanak-kanak. Ni apa pula? Sebuah kotak kemasan berwarna oranye cerah, oranye. Tak boleh pakai ke? Run quickly! The moon is full, and the wolf is about to hunt. Don't worry, the two little rabbit siblings, Chippy and Choppa, will help guide you. But be careful, Mana tu? Choppa is a liar. If you're ready, press the Chippy button to start the Choppa game. pembohong. What the hell is this? Hah? Nak ikut Choppa ke nak ikut Chippy? Kals, thank you doh. Kals bagi gift. Kals 03 bagi donat 2. Lepas tu bagi Rose. Bagi Hurt Me. Bagi Spinning Soccer. Bagi Hat and Mustache. Gila doh. Thank you doh. Besok kasih hadir. Kata Kals. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam White Pumpkin. Esok kasih hadir. Esok ada apa tu? Kita ikut kanan ikut kiri. Dia kata Choppa pembohong tu. Dia kata Choppa pembohong tu guys. Hello, my little prey. No matter where you run, Mana pun kau be berlari, it left or kiri right, atau ke kanan, survive or hidup atau mati, die, your end is never ajalmu takkan far jauh dari from my cengkaman kita. claws. Alright, time Baiklah, to sayangnya lari, wahai domba pengecut. Stop! Lari Dol! Oh tak ada, tak boleh lari Dol! Tak boleh lari Dol! Betul tu, Choppa pembohong siap. Dah lama hati anjay. Abang aku kahwin dah jemput kan. Okey. Baru ingat. Boleh. 6,000 bulan tu. Ya tu. Kal thank you tu Kal bagi hat.
Gila duk. Apa Haikal orang kaya duk. Kan makasih kan ingatkan kan. Aku pun lupa duk. Tak boleh skip Kita ke kiri guys. I will catch you and tear you to pieces. Then I'll eat you and then I'll shit you out. Oh tak ada tu siapa tu? Tak ada tulis nama siap. Fuck! I'll shit you out. Mana tu? Jangan mati lagi siap. Jangan mati lagi tu. Macam mana nak kena tu capak tu? Macam mana nak kena tu cipi capa tu? Ajak dak lain. Boleh kan nanti aku ingatkan dia orang dalam grup Kal. Kal thank you tu Kal bagi gift. Kal orang kaya tu. Malam ni Haikal MVP guys. Cipi warna kuning, capa warna merah. Ikut cipi. Kalau capa dia penipu. Oh, okey. Ingat kuning ingat kali kuning jangan ikut kali merah guys. I will catch you and tear you to pieces. Then I'll eat you and then I'll shit you out. Kiri. Fuck. Kanan. No one's Kanan. faster than me. Wah, ke sana pula. Astaga. Tak nampak tu. Astaga. Game over. Saya tak boleh slide tu game ni. Kalau boleh slide best tu. Boleh gocek-gocek sini tu. Bang, game apa? Ui, Haikal. Thank you tu Haikal. Ui, Haikal bagi. Haikal MVP guys malam ni guys. Haikal MVP tu guys malam ni. Tadi caps lock ke? Okay guys, malam ni Haikal MVP tu. Haikal MVP guys. Dia memberi kita trend tu. Gila tu orang kaya tu dia. Dia orang kaya tu. W Haikal in the chat tu. Kal thank you tu kan. Tapi Kal jangan top up bila. Thank you tu Haikal. Ya, fokus game dulu. Bapak ni. Fuck! Kanan. Weh, salah jalan tu. Damn, selamat. Bapak dia dua kali try je tu. 3 kali try tu, barai tu. Tak kerti baca instruction tu. Are you hurt? Take this. It can help you. Tambah nyawa. Game dia ni Okay, game dia tak berapa seram. Cuma main puzzle. Bapak ada lagi tu. Catch you and tear you to pieces. Then I'll eat you and then I'll shit you out. Nak ikut siapa siau? Astaga. Lari tu. Tak boleh lari tu. Salah jalan. Lari mana siap game ni? Okay, jangan banyak main. Tu lari. Sialah. Shit pula. Shit! Okay, nice. Selamat. Shit.
Not Anjing. dead, you hear me? Anjim. Wah, pak susah siap. Mantap doh kata fish. Jump scare man. Apa dia? Iya tu. Sama lagi. Apa dia? Shit! Oh, ada bom dul. Kena elak bom tu. Ada bom siap. Shit. I'm not dead. I'm not dead, you hear me? Ini macam mana aku nak elak dul? Lompat. Okay, nah. Hi there. Weh, My name is Yo-Yo. Nice to meet you. aku Yoyo, salam kenal. Okay, tahu. Dah kenal. Fuck. Ni bukan tempat main budak-budak duk ni. Barai duk kalau budak main kat sini. Wow. I thought you'd be wolf dinner for sure. Great job not getting lost and escaping. Here, take your rainbow coin as a reward. Oh, kena buat mission baru dapat coin tu guys. Bapak dia tengok kita siau. Tak boleh lari siap. Ni apa ni? Visi kebahagiaan, titik balik dalam hidup Alice terjadi di sebuah pameran mainan nasional. Mainan putar ciptaannya menarik perhatian besar dari anak-anak maupun orang tua melihat bina mata anak-anak serta mendengar tawa dan keceriaan mereka. Yang menyadari bahawa apa yang ia ciptakan bukan sekadar mainan, melainkan sebuah kebahagiaan yang nyata dan dapat dirasakan. Di pameran tersebut, Elias membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia berfikir jika mainan kecil ini saja bisa membawa kegembiraan. Ini bukan mainan kegembiraan tu, ini kebantaian tu. Apa dia lah? Banyak jalan kunci siap. CCTV tu guys. Pak An dah pernah main Outlast tak? Boleh, nanti saya ingat pun saya nak main Outlast tu. Tapi Outlast ni, game ni lama bang, kata Darwish. Oh, mungkin game ni macam Five Nights at Freddy lah. Kita banyak episod kita bermain ni. Oh, banyak kunci siap. Ni skeleton. Apa siap? Kita boleh lompat. Hello, Weh! little prey. Weh, gua tekan A dul. Gua tekan A dul, sumpah dul. Wah, apa dia? Apa story mode dia pun susah tu. Skill issue Pak An. Kau tak power Pak An. Takkan kau tak kena huruf. Hi there. My name is Yo-Yo. Alah, tak kau lah Yoyo. Nice to meet you. Fuck. Wow. Cepat. I thought you'd be wolf dinner for sure. Great job not getting lost and escaping. Here, take your rainbow coin as a reward. Skeleton memang tak boleh naik Tak boleh lah. Memang sini je tu jalan dia. Okay, aku tekan A serius tu. Little prey. W. Nice, kita menggocek guys. Holy hell. That was close. Anjing, nyaris mati gue. Ada maintenance tu.
Alamak, kita tak banyak jalan tu guys, tak ada masa dia ni. Ada kat ni ke eskalator? Aduh, buka satu-satu ni, malas ni. Oh, okay, nice. Okay, dah tak ada benda dah. Okay, nice. Jom. Pakai ubat. Apa ni? Rainbow Gate, dunia kesenangan yang tidak akan pernah kamu lupakan. Perusahaan mainan Rainbow Gate didirikan pada tahun 1975 oleh seorang penemu bernama Alice Darwish yang sangat bersemangat dengan mekanisme dan mesin. Dia percaya bahawa mainan bukan hanya objek tetapi teman dan kenangan yang akan tinggal bersama anak-anak seumur hidup mereka. Ilyas Darwish memulai dari pabrik kecil berfokus pada desain produk. Banyak bacot. Okay, jom. Ni eskalator. Let's go. Bang, cakap 6-7 kata Amira. 6-7. Yang night vision pakai bateri bang. Saya tengok laju je siap. Sekarang kita pergi tingkat 2 pula. Kita pergi tingkat 2 pula guys. Tapi kena ada cas Ai. Astaga. Apa tu? Ni jalan mana? Macam mana kita nak charge bateri ni? Wah, lihat siapa ni. Masih ingat aku. Yoyo tu. Yoyo tadi tu. Macam mana nak charge night vision ni? Aduh, ni apa pula? The poor victim. Who is the Rupanya demon that iblis did macam this? apa yang The melakukan killer ini? was Pembunuhnya pasti definitely hiding sembunyi in di here. sini. Hunt them down. Guru Point mereka out the tunjuk killer pelakunya with dengan the tombol red button. merah. If you're sure, Mereka sudah judge them yakin with the hakimilah green dengan button. tombol hijau. Okey. Kita bermain siapa imposter guys. Siapa imposter? Kita bermain siapa imposter Ini kita bermain siapa imposter. Gotta be kidding me. Betul-betul mayat tu. Dang. Saya rasa kena check dulu Ni tukul. Ini bawa air. Ini tangan kosong. Asal mata dia merah tu guys? Kau rasa ni ke pembunuh dia? Oh, kita menjadi hakim. Okey, jom. Ni tangan kosong. Apa kita pijak mayat ni siap. Okey, kita try tekan hijau dulu. This has got to be a suicide. Ini pasti bunuh diri. Kata Ilham. Looking at it, it's Kau possible lihat, that there jangan-jangan might be pembunuh more than one killer. Cuma satu orang ni. Kata Darwish. Next. Look at that guy's hand. Lihat tangan dia. He's holding a knife. I bet it's him for sure. You tu.
Ya doh. Kata Haikal. The stuff in art department might help find the killer. Try asking the blue rabbit how to get into the room. Saya tanya dia ni. I think it's probably Sepertinya biru blue. muda. No, it has to be bukan, navy harusnya biru blue, tua. and then red, Lalu merah. and then yellow. Terus kuning. No, it's red again, and then black. Dia cakap apa ni? Gak jelas Anjay. Ya. The stuff in art Barang-barang di department ruang might help LC find the department killer. mungkin bisa membantu Try kita. asking the blue rabbit how to get into the room. I think it's probably blue. No, it has to be navy blue, Biru. and then red, Merah. and then yellow. Kuning. No, it's red again, and then black. Okey. Merah 2 kali berarti biru. Aduh, apa lupa I sial. think it's probably blue. No, it has to be navy blue, and then red, and then yellow. No, it's red again, and then black. Seriously, where the heck is the key to this thing? Mana kunci siap? Jep, saya tak tanya semua lagi tu. It wasn't me. Bukan aku I was hanya just kebetulan passing lewat. by. I think he might have Kami just fikir lost dia mungkin consciousness. tidak sedarkan diri. The killer has to be around here somewhere. Everyone looks suspicious, except for me, of course. Kecuali aku, tentu saja. Ni dia kata apa? The stuff in art Barang-barang di department ruang might department help LC find mungkin the bisa killer. membantu kita menemukan Try pembunuhnya. asking the blue rabbit how to get into the room. Okay, cari dulu. Saya ingat kena ada CCTV ni. Aish, tak boleh naik ke? Admin office. Tapi macam mana kita nak tahu color tu semua siap? Where the heck is the key to this thing? Macam mana siap kita nak cari kunci? Apa pasal tu? Bunyi apa tu? Okey lah. Saya rasa dia ni lah pembunuh. Dah kita menghakimi dia. Salah? Asal salah pula? Tak, masa nak cek kunci kat mana siap? Oh tak dia. Mana nak cek jalan siau? Okay, jom jalan. Tekan button tengkorak dulu. Dah tekan dah. Sebelah kuning tu kata Zuhairi. Sekejap. Sebelah kuning? Macam mana awak tahu Zuhairi? Macam mana awak tahu sebelah kuning? Kalau bateri habis macam mana siap naik version ni? Tak boleh cas ke? Kak pula. Ni apa siap? Ayo bermain petak umpet. Main sembunyi pula. Control
Control room. Apa siap ni? Aduh, mati kita ni duk. Bateri habis dulu kita. Assalamualaikum bang, lari kata Iman. Sebab dia kata biru tua, kuning, merah dan hitam. Itu pintu masuk. Itu pintu masuk. Tak boleh masuk ke? Tak boleh masuk control room siap. Jambi kata saya lari dulu lah. Habis kita nak lari mana dulu? Otak dia, mana nak jalan siap? I think it's probably blue. No, it has to be navy blue, and then Blue. red, Merah. and then yellow. No, it's red again, and Biru, then merah, merah, black. hitam. Biru, merah, merah, hitam. Biru, merah, merah, hitam. Biru, merah, merah, hitam. Ah! Ke yang ni? Look at that guy's hand. He's holding a knife. I bet it's him for sure. Mana ada kali hitam dul? Hah? Kena tekan coin. Oh iya ke? Dah tekan ah? Sekejap ni saya tekan Mati. Tu lampu dah hidup. Oh salah ke? Maaf kata Iman. Biru, merah, merah, hitam kata Iman. Saya tak pasti. Bapak puzzle susah tu ni. Jangan lagi sekali. I think it's probably blue. No, it has to be navy blue, and then red, and then yellow. No, it's red again, and then black. Sebab saya rasa ni kunci nak buka benda ni tau. Kita kena teka siapa yang bunuh dia tau. Biru, merah. Siapa hitam dul? Looking at it, it's possible that there might be more than one killer. Biru, merah. Ni kalau apa? Ni dia cakap apa? Kita dah tanya dia belum ah? I think he might have just lost consciousness. So siapa kali hitam dul? Siapa kali hitam? Ni oren. Sebelah kuning.
Ni purple tu. Macam tunjuk jari je. Ni. Tapi dia ni bagi tahu kita suruh ni tu. Cuba lu. Salah guys, salah. Macam tu bunyi salah. Dia ni lah. Saya rasa jawapan dekat sini lah. I think it's probably blue. No, it has to be navy blue, and then red, and then yellow. No, it's red again, and then black. Siapa hitam Dul? Siapa kat sini hitam? Pi kat tempat air tadi. Kena pi kat tempat air tadi dulu. Sekejap. Jalan. Oh ni. Nak lalu mana tu? Jangan bagi kena kantoi. Kalau kantoi kena kejar. Hah? Tak faham. Maksudnya jangan bagi kena kantoi macam mana? So kita nak lalu mana tu? Ah! Tapi kita tak boleh lepas dulu tempat ni. Dia jalan. Dia jalan. Kena sorot dari buaya. Macam mana nak lari Dun? Oh guys, ada Monty tu guys kat sini. Oh, ada bateri. Oh tak ada, tutup je lah lampu, buka je lah lampu. Beladu. Fuck, mana jalan? Main air je. Kau main air. Dulu. Alah.
Alamak, ni jalan mati, Dul. Ada benda-benda tak boleh tekan ni. Ada pintu. Tak boleh lepas siap. Alamak, bateri habis pula. Bateri habis dah pula. Alamak. Masa jalan mati Dul sini. Kita nak ke mana, Duk? Jalan mati, Dul. Kalau lampu buka tu mungkin buaya dekat. Sekejap. Sekejap guys. Ah! Macam mana kita nak lari daripada dia lah? Dari mana, Dul? Let's go! Kita nak pergi mana siap sebenarnya? Sampai kita dah pergi. Sana belum pergi lagi kan? Sana boleh lalu. Sana macam boleh lalu je. Siapa? Tak boleh ambil aku pun. Sini jalan yang sama tu guys. Kita nak ke mana tu? Weh, tak boleh naik atas tu. Bincang itu. Dekat belah sana kita dah pergi tu guys. Pergi tu. Belah sana jalan ke? Aduh, penat pula.
lari. Bapak dia. Bapak dia, saya lupa dah bang apa nak kena buat. Sebab pergi sana tak ada benda, pergi sini tak ada benda. Kita nak cari apa dul? Kena pergi security. Pergi security lah, tempat security lah. Saya nak pergi tempat security lah guys. Ya. Tak apa. Kita enjoy je, kita enjoy je. Kenapa dia tak nak keluar? Dah habis pula. Jalan sini lah, saya ingat jalan sini lah. Tapi ni jalan mati dul. Ni jalan mati dul. Apa nak kena buat? Sekejap. Pintu saya tak boleh buka. Saya rasa macam kena buat something kat sini. Tak boleh tekan. Tak boleh tekan tu. Serius tak boleh tekan. Oh ni. Okey. Ai! Oh ni. Sekejap. Sekejap guys. Bateri ni. Okey, dapat kunci. Nice. Dapat kunci. Nice. Yeah. Ai, nak kena keluar balik sana ah. Okey, dah tahu dah. Kita boleh pergi balik sana. Jimat dia nak version ni. Selamat guys. Nice. Kunci bilik tu kot. Memang kunci tu. Halo kata Vai. Vai dah lama tak masuk duk. Thank you do yang tap-tap. Darwish, mesti awak yang tap-tap Darwish. Thank you Darwish. Thank you Darwish. Awak memang peneman sejati lah. Seramnya. Oh, Siu pun ada masuk siap tadi. Okay, let's go. Kita masuk bilik tu. Jom. Kita tengok CCTV.
bunyi-bunyi tidak enak tu. Benda tu tu. Dia jalan mana tu? Kita dari sini, kita dari sini. Macam mana kita nak tahu siapa pembunuh dia siap? Okay ni, jalan. Tak ada bateri pula. Nyalakan. Sekejap guys. Yang biru tadi tu untuk clue misteri tu. Apa password dia tadi? Apa password dia tadi? 8 7 6. Tadi dia kata biru, merah, hitam. Dia lagi sekali. Hitam 9. Okay, nice. Saya dah tahu. Biru, merah, hitam. Let's go. Let's go. Tahu dah. Apa nak buat? Tahu dah. Banyak lagi. Rainbow telah meluncurkan produk baru. Si beruang bulan teman pengantar tidur tersedia dalam 2 versi 40 cm. Hiburan tahap awal. Kisah benar ke ni tak kan? Ni kan. Assalamualaikum Abang An, kata adik Hafiz. Waalaikumsalam. Nice tu adik Hafiz. Oh, kita dapat UV light. Tak boleh ambil ke? Memang terpakai benda ni lah. Tak ada kru-kru lain kot. Siapa siap tinggal tempat besar macam ni? Okay, kita pakai UV light, kita tengok cap jari, Kita tengok cap jari siapa pembunuh dia. Dah pasti bukan dia tu guys, nampak ni. Dah pasti dia tu. Dengan dia ni duk. Tak bersalah. Ni pun tak bersalah. Mak, awal-awal kita tuduh dia ni duk. Yo Pak An, yo blood tu. Abang Pak An ni handsome lah kata adik Hafiz. Mana dia handsome, biasa-biasa je lah. Kamu berdua dituduh kesalahan telah membunuh mayat.
What the fuck? Salah. Looking at it, it's possible that there might be more than one killer. Dia yang berkicap tu. Dengan ni berkicap. Dia ni tak ada kesan apa-apa pun. Tak ada kesan apa-apa pun. Ni pun sama tu. Tak ada kesan apa-apa tu. Fuck. Dia boleh cakap macam ni, Dul. It wasn't me. I was just passing by. Okey, tiga orang. Satu, dua. Alright, nice. Tiga. Now Okey, betul. that the masks of all the killers have been ripped away, Setelah topeng it's semua benda time terbuka, for saatnya judgment. penghakiman. Okey, nice. Dah lama ke live? Baru berapa minit ah? Baru berapa minit? Oh, baru 1 jam. Pick up budak tu. Alright. Jom. Bapak dia lah. Seram, Dul. Masuk dalam ni? Jangan sikit-sikit, jump scare tu. Aduh, nak masuk dah pula. Bapak dia, parah tu, tak ada bateri. Aduh, tak best nak sikit-sikit pakai bateri. Hah, tak boleh buka. Okey, dah buka lampu. Okey, nice. Dah. Game apa ni kata Blood? Bang, saya dah follow kata anda. Thank you tu tanda follow. Game apa ni? Rainbow Gate. Oh, kiri belon ni. Saya ingat kiri belon lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takkan semua 5 ke? Salah Dul.
Masih boleh buka siau. Oh fuck. Nak buat apa Dul? Nak buat apa Dul? Dia ketuk macam game apa lah? Dia ketuk macam bunyi game ni duk. Game apa ni? The Rexis you 14k. Thank you tu Darwish. Darwish awak seorang je tip-tip. Memang Darwish. Memang awak Darwish. Awak memang serius duk. Terharu duk dengan si Darwish. Awak tak pernah miss live saya. Tapi serius duk. Kalau lah saya jadi streamer ni, memang saya takkan lupakan awak tu Darwish. Serius tu Darwish. Tak tipu duk ni. Bro, what the fuck I want to do bro? Damn. Apa ke kena buat? Masih tak boleh buat apa-apa pun. Kat badan dia ke? Tak ada duk. Tak ada duk. Kepala orang siau. Mak guys, kita sangkut kat sini tu. Serius tu, kita sangkut kat sini tu guys. Mana nak check password dia tu? Thank you dok mana yang follow. Thank you dok mana yang follow. Yang baru follow jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Thank you dok Paijal. Thank you dok Paijal. Dok Paijal masuk dok Paijal. Thank you dok Paijal. Saya tak tahu kena buat apa kat sini. Ya sekarang ni saya pun tengah mencari-cari ni. Kat belah mana? Ni mesti ada ni kat celah-celah ni. Tapi pintu dia tak buka. Staff only Aduh tak ada bateri lah pula. Mana Firas Ahmad, thank you. Mana Darwish? Darwish ada je ni. Darwish, dia tadi dia teman saya. Darwish pun tengah teka-teki ni apa yang patut kena buat. Sekarang ni kita nak cari password nombor ni tau. Okay. First merah. Kita tak merah ada berapa biji? 1 2 3 4 5. Merah 5 biji. Merah 5. Lepas tu kuning. Kuning 1 2 3. Kuning ada 3. Biru 1 2 3 4. 3
3, 4, 5. 6. 6 1, 2, 3, 4, 6. 6. Lepas tu hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hijau pun 6. Apa tu? Bunyi apa tu? Apa dia? Okay, nice. Gelap dulu. Aku rasa tutup lampu ni. Maksudnya saya punya vision night dah bateri nak habis. Baru live tak, dah sejam yang lalu. Sekejap. Saya tengok. Maksudnya night vision saya dah habis. Lagilah tak nampak. Siang saya nak masuk tempat gelap. Aduh, bateri habis pula. Duk membela dia tadi. Aduh. Sorry doh guys, sorry doh. Suara night version pun macam suara kamera dalam game Resident Evil. Usah redah je lah. Nice. Nice duk. Kita baru jumpa dua. Ni apa? Ni tempat apa duk? Penjara dul. I am Midnight Bunny, and you, Lalu kau adalah tamu guest of beruntung. tonight's little show. Tunjukkan kecil malam ni. Feel that? My lovely carrots, they're craving the Apa ni? finest Water fertilizer. kecilku yang manis. Itulah alasan kenapa aku menyiapkan pasukan sangat spesial khusus untukmu. It's a magic Yang show ni saya tak tahu kena buat apa sebab saya turning lupa. people into fertilizer. Suara anak pun And that AI. person is you. Dia tak ada kau. Tapi game ni kan macam You'll come back to me anyway. I'll give you a chance to run, but in the end, you'll come back to me anyway. Siang duk ni. This way, I have a special carrot waiting for you. Masalahnya pintu depan mata tadi kau duk sibuk belok kanan buat apa siau? This way. Come and eat my carrots now. You can't hide forever. Astaga boleh tengok TV tu dulu. Siau tadi. Tak nak tengok dulu siap. Tak dengar Pak An cakap tadi. Saya cakap apa Game Roblox jom kata Amal Lindo. Kontol lah. Degil tu. Dia sibuk pergi sana buat apa? Wih, dia dapat atas siau. Hide forever. You can't hide. Apa dia nak lari mana duk ni? Macam mana nak tahu password tu Astaga, pisang duk TV. Tengok TV dulu. Masa dia tahu save tu. Astaga, silap patutnya kita tengok TV dulu guys. Tadi tak payah ni tu. Rabbit, snake,
those clues. Hah? Mak pisang. Pisang ni. Carrot, arnab, ular, burung. Carrot. Masa saya bermain ni tu. Carrot, arnab, ular, burung. Kita tengok colour. Nak tengok colour apa siap ni. Carrot 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat. You can't hide forever. Astaga, pisang Dul. Memang tak nak kita masuk sana Dul. You asshole. Memang kita nak masuk sana tu guys. Kita memang kena masuk dalam tu guys. Kantoi pula. Carrots now. I'm tasty. Ini lag pula. Ini lag pula. Ui, ngelag dul. Asal ngelag dul. Rainbow Gate. Game apa weh? Baik tu Darwish. Thank you tu Darwish bagi tahu. Fuck lah. Asal ngelag ah? Dia situ rendah ni. This way, I have a special carrot waiting for you. I'll give you a chance to run, but in the end, you'll come back to me anyway. Special carrot waiting for you. This way, I have a special carrot. Macam nak gerak dul. Pak, yang kantoi dul. This way, I have a special carrot waiting for you. Aduh, datang lagi siau. This way, I have a special carrot waiting for you. Bapak dia macam mana nak ingat semua benda dul. Otak dia macam mana kita nak ingat semua benda dul.
Need checking. Oh, tak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arnab 6. Arnab 6 guys. Arnab 6. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5. Arnab 6. Ni 5. Ular. This way, I have a special carrot waiting for you. Wah, apa tangan orang sial. Apa dengan lag tu? Ngelag pula. Saya rasa PC saya yang kentang lah guys. I'll give you a chance to run, but in the end, come back to me anyway. Enam. Carrot waiting for you. Kita patah balik ke depan tadi tu sial. Wah! This way, I have a special carrot wait. You can Kantoi pula tu. Astaga. come and eat my carrots now. This way, I Mana jalan keluar? this way, I have a special carrot waiting. Ah! You can't hide forever. Ah! Ngelag pula. Lag tu. Apa Ui, ada orang Jepun tu guys. Konnichiwa. Umai-san. Hey, get out. Ui, tak baik tu Ramos. Tak apalah, kita dah international tu. Pak An best lah cerita semalam. Cerita apa? Kongsi Facai mah. Ini Jepun tu guys. Get out from here. Ui, jangan macam tu tu guys. You guys don't be like that though. Saya punya live stream terbuka untuk semua orang. Janganlah macam tu, tak baik tu. Apa dia cakap? Macam nak translate? Jap. Kita translate dulu apa dia cakap. Si translate. You right. I had a hard time searching. Which one ah? We thank you though. Arigatou gozaimasu. What kind of game is this? Is that? What the name of game? This game is Rainbow Gate. You can search it in Steam. 6 Rabbit. Asal ada orang Cina bukan orang Cina. Oh, korang tinggal translate text tu je. Daripada suruh dia keluar, tekan je lah button translate. Ya, janganlah suruh dia keluar. He or she just asking what game we are playing. Alright, korang pun tolonglah bagi tahu. Janganlah halau, tak baik tu. Kesian member nak komen orang lain suruh keluar. Ya tu. Jangan pala orang tu guys, tak baik tu. Kita jangan pilih rupa tu.
Alright, sorry cakap dengan dia sorry doh guys. Korang alau-alau, oi macam mana? Mau translate. Sorry orang Jepun. Ya doh. Janganlah gerau doh, tak baik doh. Kesian doh. Can't hide. Woi, Alright, you mana ada And kantoi? let's talk first. Tak best doh kena kejar-kejar gini. Tangkap. Tu yang buat kau suka kan, ha? Buish. Pak Anda cakap apa ni? Pak Anda cakap kan? Macam tu tak baik. Kita jangan merasa diri kita ni paling hebat nak halau-halau orang apa semua. Tak perlu pun. Alright, guys. Take note Jangan resist, jangan tak suka orang ni. Kalau orang tu tak ada pukul awak jangan nak benci orang tu. Serius tu. Orang tu sakit hati awak ke apa, jangan benci. Chance to run, but in the end, you'll come back to me anyway. Kalau korang benci orang kan, korang kena ingat tu, kalau korang meninggal dunia nanti, yang tanam-tanam pun orang-orang sekeliling itu. Come here bro. My You think carrots now. I'm going to shove my carrot in your mouth. Tasty. fuck lah game ni nge-lag. Bro, what the fuck bro? I said give my carrot back, you asshole. Kantoi pula. Come and eat my carrots now. Sorry orang Jepun. Korang minta maaf kat orang Jepun tu, korang kena tag dia. Lepas tu tulis bahasa Jepun. Yes, like Sergio Ramos. Yes, like that bro. Damn. Kita pancing. I'll give you a chance to run. Come and eat my carrots. I'm going to shove my carrot in your mouth. I'm tasty. I said give my carrot back, you asshole. Macam mana dia nampak kita tu? Aduh game ni lah. Oh, ada batu tutup. Tak sempat tutup. Kontol. Game ni pasal apa? Game ni saya dia tak ada story mode awal-awal. Yang saya tahu game ni dia Damn. Okay, game ni yang saya tahu dia tak ada storytell awal tadi. Masuk dia cuma bagi tahu tempat ni apa benda je. Lepas tu kita masuk, kita jumpa banyak mayat. Terima kasih sudah tahu untuk komen. Habis orang Jepun tu dah merajuk tu guys. Korang duk alau-alau dia. Cerita and life kata Bob. Cerita and
Kena tangkap dan main permainan mematikan. Okay, tu Darwish ada ni. Thank you tu Darwish bagi tahu dekat dia orang. Nice doh. Apa dia? Serius doh. Kena ambil nafas dulu doh. Tak ambil nafas berkicap doh. Serius doh. Dengan ngelek-ngelek lain. Dekat mana? I'll give you a chance to Macam mana dia tahu doh? I'm paced. Ya Allah, nge-lag doh. Jangan nge-lag dulu dol. This way, I have a Kontol special lari, kontol. you can't hide forever. Cuba tu. This way, I have a special carrot waiting for Mana nak sembunyi? Ya Allah, serius doh. Dengan nge-lag-nge-lagnya. Panju berak kata sikit lama. This way, I have a special carrot waiting for you. Hey, macam mana nak halau si Arnab ni doh? Bapak lah susah siau. Pak main Roblox jom kata Zuhairi. Roblox bosan lah. Storage penuh kot. Tak penuh. Saya ingat saya punya ni lah. Saya punya GPU. Sekejap Saya ingat saya punya GPU lah guys. Sekejap. Siap. 6 GB tu. Penuh dul. Macam mana tak nge-lag? Susah dul ni. Serius dul. Susah dul. Ya, saya ingat saya kena upgrade GPU saya lah. Dah nge-lag. Okay lah guys. Saya ingat kita sampai sini saja buat masa ni. Kenapa buat live malam? Saya tak boleh tengok. Tak apa kalau macam tu. Besok. Alright. So kita end live dulu malam ni. Saya pun dah sakit otak ni. Apa nak kena buat. Tapi kita dah tahu dah macam mana nak cari jawapan tu. Cuma kita tak tahu nak macam mana nak halau Arnab tu. Bapak susah dul. Serius dul. Susah dul. Alah. 6 Arnab 5 hilang. Boleh ingat Darwish. Kita kena ingat benda tu Darwish. Tinggal lagi 2 jawapan je. Ular dengan carrot je berapa banyak. Nak main demologi 2030. Bang, kenapa kemarin ada abang mau kasih tahu tapi abang end live? Okay, ini betul. Ni memang ada nak bagi tahu juga ni. Saya screenshot dah komen tu. Alright, thank you Darwish. Okay lah, walaupun tak sempat sampai pukul 10, saya ingat saya kena end live dulu lah. Kita sambung besok lah. Alright. So esok pagi mungkin tengok saya akan live kat YouTube, tapi tak tahu lah kalau saya tak busy mungkin tak kot. Cuba try main kejap. Jangan masa end tu jerit-jerit. Mana ada jerit tu. Kalau bang buat macam mana nak kata tu bila tengah-tengah nak kata dia end terus. Okay ni, saya cerita ni. Okay. Sebelum kita sebelum
Oh, ada bak bonus doh game ni. Damn. Okay, kita pun dah nak mengakhiri live kita. Abang, beli game Freddy. Boleh. Saya pun ingat nak beli game Freddy, The Mimic punya. Okay. So, ada 6 mata orang memandang. Apa yang saya nak bagi tahu. Okay, jap. Sebelum saya bagi tahu, saya kena cakap ni dulu. Okay, first thing first. Esok saya cuti. Mungkin esok live seperti biasa. Saya pukul 12 ke pukul 11 macam tu, mungkin saya live kat YouTube. Siapa nak masuk, dijemput hadir. Siapa yang belum subscribe, dijemput subscribe. Alright. Kita bermain game panjat tu. Saya nak habiskan game panjat tu dekat YouTube. Okay, so yang kedua, kita akan bersambung game ni pada esok hari. Game tadilah, Rainbow Gate. So live yang sekarang ni, siapa yang tak sempat tengok, korang boleh tengok dekat YouTube. Alright, YouTube. Sebab game-game sebelum-sebelum ni punya game, saya post kat YouTube je live saya. Bang, nama YouTube apa bang? Ni. Ni. Nanti saya buat Discord. Discord saya dah buat tapi belum create apa lagi. Dalam tu pun ada Darwish je. Ni. Korang boleh subscribe YouTube channel saya. Ada video-video baru duk. So malam ni kita ada part 3 untuk Zoonomali. Mana yang ketinggalan boleh tengok reply. Tapi memang saya malah edit lah. Berjam-jam lah korang tengok. Tapi korang boleh skip kalau bosan. Ni, okay. Korang tolong subscribe. Sudah 54 orang telah tolong saya subscribe. So, saya berharap TikTok akan bagi stream key dekat kita. Tapi orang kata kena check agency. Saya tak tahu mana nak check agency. Bila abang mau berak sama saya, kata saya Gramos. Saya tak rasa nak berak lagi. Berak lah dulu. Okay. Seperti yang dijanjikan semalam, ada benda yang saya nak bagi tahu. Okay, saya nak bagi tahu. Support sikit. Support ya sekali. Betul kata Darwish, support tu guys. Thank you. Mana yang dah subscribe, thank you tu. Serius tu. Dah sub 2 thank you tu Fish. You are the best. Alright. Keep in your mind, you are the best. Alright. Thank you duk. Pada Fish. Alright. Okay lah. Saya pun ada benda nak buat sebenarnya ni. Sebab Discord saya pun tak siap. Saya pun dah Discord saya pun belum siap buat lagi. Lagi nak edit video. Saya dah stop, kata Akil. Okay, thank you. Kata Akil dah stop pada kita. Bang, abang sudah matang ke? Belum lagi. Saya dah sup. Kata Akil. Okay. Okay, korang nak tahu kan benda apa yang saya nak bagi tahu semalam ni? Betul tak? Korang nak tahu? Betul tak? So, yang saya nak bagi tahu semalam tu pasal ni. Ada yang nak tahu tak? Refresh YT pak kan? Thank you Dofish. Okay. Jangan end. Belum end lah. Nak, okay. Tak baik siap buat komen. Okay lah. Saya bagi tahulah Okay. Yang nak tahu seorang je. Tak nak bagi tahu macam ni. Tak payah. Jangan end please. Jangan end je. Okay. Okay. Yang saya nak. Korang nak tahu ke tak? Okay, yang nak tahu Sergio Ramos. Lagi siap. 2 orang je. 2 orang je yang nak. Mana pocong? Saya tahu teriak. Mana si Darwish? Nak kata Firas. Okay, 3 orang. Cukup 5 orang.
Cukup 5 orang, saya bagi tahu. Serius tak tipu, serius tak tipu. Okay, Zia cakap nak. Biarlah bang, diorang tu diorang tu lepak je. Okay. Sergio Ramos nak. Zia nak. Firas nak. Lagi dua. Cepat lagi dua. Lagi dua. Okay lah. 3 orang pun 3 orang lah saya bagi tahu Tapi saya bagi tahu sini. Nak apa bang kata Akil? Darwish cakap lah nak. Tak apalah Darwish, tak apalah. Okay, ni saya bagi tahu. Korang, okay, ni ada 6 orang ni rahsia kita je, alright? Okay, saya bagi tahu. Cepatlah bang. Iyalah, kejap lah. Saya dah ni mesti nak tipu. Tipu apa? Saya nak tipu apa? Saya nak tipu apa? Saya tak end lagi. Saya tak end lagi. Sekarang semalam saya macam dah bagi tahu. Korang lag ah. So ada yang tak dapat tahu lagi saya bagi tahu lah Okay, cukup ni saya bagi tahu Okay, benda ni sebenarnya apa ni? Angkat tangan, jangan pegang apa-apa. Okay, saya angkat tangan. Alright, saya angkat tangan, alright? Okay, saya angkat tangan, alright? Okay, sambil angkat tangan saya bagi tahu, alright? Sebenarnya apa yang saya nak cakap